Islam ini dengan 3 perkara tadi, tahu, i'tiqad dan juga khabar, mengucap. Maka siapa yang tak mengucap, maka dia kafir. Walaupun i'tiqadnya ada. Okey, i'tiqad tu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu Allah yang akan hukumkan dia, Allah akan nilai iman dia ada ke tak ada. Kita sebagai manusia hanya menilai dia berdasarkan zahir sahaja. Hati dia tak tahu. Baik. Jadi itu masuk syahadah. Aku ketahui dan aku i'tiqadkan dengan hatiku dan aku nyatakan bagian lain daripada. Okey. Apa yang awak tahu tu? Apa yang awak i'tiqad tu? Apa yang awak nak nyatakan tu benda apa? Itulah an la ilaha illallah tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku ketahui dan aku i'tiqad dengan hatiku dan aku nyatakan bagian daripada aku akan bahawasanya. Itu an tu. Akan bahawasanya. Sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah jua. Hak kita nak tahu tu, hak kita nak i'tiqad tu, hak kita nak khabar tu, benda ni. Bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Ini di dalam syarat dipakai istilah nafi wal itsbat. Nafi dulu. Menafikan dulu segala perkara yang bersifat dengan ketuhanan. Untuk kita membuang, blok segala perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Tuhan tu banyak, orang kata tak? Ada Tuhan orang Buddha, ada Tuhan orang Kristian, ada Tuhan orang Majusi. Okey. Untuk menamakan sembahan mereka sebagai Tuhan tu boleh tak boleh? Itu ulama khilaf. Ada setengah ulama kata tak boleh kita menamakan Tuhan. Kena namakan mereka sembahan-sembahan mereka. Sebab Tuhan tu satu je. Ada setengah ulama kata boleh namakan Tuhan, Tuhan yang tak layak disembah. Tuhan yang tak layak disembah. Jadi ada Tuhan yang layak disembah, ada Tuhan yang tak disembah. Tapi sebenarnya bukan Tuhan lah kata layak disembah. Kalau hakikatnya Tuhan yang tak layak disembah tu bukan Tuhan lah. Maka sebab tu setengah Tok Guru kata tak boleh menamakan Tok Pekong tu, berhala tu tak ada nama Tuhan. Itu sembahan mereka, bukan Tuhan. Sebab kalau Tuhan dia layak disembah. Title ilahun tu sebenarnya untuk yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Itu ada permasalahan dalam masalah tu. Boleh tak kita nak menamakan apa yang orang kafir sembah tu Tuhan? Setengah ulama kata tak boleh. Sebab apa? Itu bila kita sebut Tuhan, Tuhan tu yang bersifat dengan ketuhanan. Maka mereka bukan Tuhan, mereka makhluk. Dua je ada, Tuhan ke makhluk. Tapi setengah ustaz kata boleh namakan Tuhan, tapi Tuhan yang tak layak disembah. Sebab Allah pun menamakan dunia sebagai Tuhan bagi setengah-setengah orang. Ada yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan. Afaman ittakhadha ilahahu hawa, kata dalam Al-Quran. Apakah mereka menjadikan hawa mereka sebagai Tuhan mereka? Jadi apa maksud Tuhan tu? Tuhan ni perkara yang disembah lah tak? Perkara yang disembah. Untuk kita senang faham, Tuhan ni perkara yang kita sanggup buat untuk dia. Kita akan taat kepada dia dan kita akan menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita kepada dia. Yang kita serahkan segala sembahan kita, segala perbuatan kita, hidup kita dan mati kita untuk dia. Itu sembahan. Itu Tuhan. Tuhan kita. Jadi kita nak beriktikad ni bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Maknanya orang lain itu semua Tuhan yang disembah dengan bukan sebenarnya. Maknanya dia pergi sembah kepada benda yang tak bersifat dengan sifat ketuhanan. Apa yang disembah oleh semua orang lain tu, orang kafir tu, yang bukan muslim, bukan beriman, mereka menyembah kepada perkara yang bukan sebenarnya. Apa maksud bukan sebenarnya? Bukan realiti, itu bukan Tuhan. Itu adalah makhluk. Yang mereka sembah tu adalah makhluk juga, ciptaan juga. Maka tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah jua. Nafikan semua dulu segala Tuhan-Tuhan yang lain, segala sembahan yang lain selain daripada Allah. Sebab apa kita kata mereka bukan Tuhan? Tu kena baca sebab dahulu tu. Sebab mereka tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Bila nama ilahun, bila nama Tuhan, dia mesti ada sifat-sifat dia, sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan ni? Sifat ketuhanan ni bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Itu disebut tu, lepas tu disebutkan yang kaya ia daripada tiap-tiap yang lain daripadanya dan berkehendak oleh tiap-tiap lain itu kepadanya. Sifat ketuhanan pertama sekali. Nak tengok something benda tu, Tuhan ke tak Tuhan, ilah ke tak ilah, layak disembah ke tak layak disembah. Sifat pertama dia mesti ada adalah yang kaya ia daripada tiap-tiap yang lain daripadanya dan berkehendak oleh tiap-tiap lain itu kepadanya. Satu benda tu, satu tajuk tu dipanggil sebagai al-iftiqar wal istighna.
fakir dan kaya. Iaitu Tuhan yang kita nak sembah ni, yang kita namakan dia sebagai nama Allah. Allah ni bukan Tuhan. Allah ni nama bagi zat Tuhan kita tu. Nah, Allah tu nama Isim ala zat wajibul wujud. Nama bagi zat yang wajib ada tu. Okey? Nama dia Allah. Alif lam lam ha. Alif lam lam ha tu bukan Tuhan. Tu nama tu, tulisan tu. Yang kita sembah tu mana? Tuhan tu lah. Zat dia tu. Taib. Yang kita sembah tu, dia mesti bersifat dengan sifat ini. Pertama, yang kaya ia daripada tiap-tiap yang lain. Yang kaya ia daripada tiap-tiap yang lain daripadanya. Maksudnya apa kaya ia? Dalam bahasa Arab ni, kalau sebut kaya dengan kaya daripada, berbeza maksud dia. Ghaniyyu bi, ghaniyyun an. Huruf jarnya berbeza maksud dia. Ghaniyyun bi, kaya dengan. Contoh kita kata, seorang lelaki dia mempunyai banyak harta. Dia kaya dengan harta. Tapi kalau seorang lelaki kaya daripada harta, maksudnya apa? Tak punya harta. Beza maksud dia. Kaya dengan kaya daripada. Ghaniyun bi dengan ghaniyun an dalam bahasa Arab. Allah ni dia ghaniyun an. Ghaniyun an ma siwahu. Kaya daripada, bukan kaya dengan Allah memang kaya dengan hartanya, dengan khazanahnya, dengan ciptaan, kaya dengan, betul, kita faham dah. Nak sebut apa maksud kaya daripada? Sebab kita kata yang kaya ia daripada, bukan dengan, kaya daripada. Apa maksud kaya daripada? Tak punya. Maknanya tak perlu. Kaya daripada tidak perlu. Saya tak perlu kepada kereta sebab saya boleh berjalan kaki. Ana ghaniyun anis sayyarah. Saya kaya daripada kereta. Maksudnya apa? Tak perlu kepada kereta. Itu maksud ghaniyun an, kaya daripada. Allah ini dia kaya daripada tiap-tiap yang lain daripadanya. Segala selain daripada Allah, Allah tak perlu. Allah tidak berhajat kepada mana-mana makhluk. Tak ada satu pun makhluk yang memberi manfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak perlu kepada mana-mana makhluk. Sebab apa? Allah dia boleh hidup dengan diri sendiri. Dia ada pun tak ada permulaan. Dia ada pun tak ada yang menciptakan dia. Dia ada pun tidak ada perkara yang perlu mewujudkan dia. Dia boleh ada dengan diri sendiri. Qadim. Allah sedia ada. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Wujudnya Allah tanpa ada yang menciptakan dia. Kita ni perlu kepada Allah. Kita nak ada ni kena ada orang. Kena ada benda yang mewujudkan kita baru kita ada. Kita tak kaya daripada Allah SWT. Tapi Allah kaya daripada kita. Maksudnya apa? Allah tidak berhajat kepada mana-mana makhluk. Allah tidak perlu, tidak berhajat. Tak. Itu faham Itu maksudnya kaya daripada. Yang kaya ia daripada tiap-tiap yang lain daripadanya. Bila masuk tiap-tiap yang daripadanya itu, semua benda masuk belaka. Manusia, jin, malaikat, setan, matahari, bumi, bulan, semuanya. Semua makhluk ni, Allah tidak perlu kepada mereka. Kalau mereka semua mati pun, Allah boleh ada hidup. Tak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita kata Allah tak perlu pada mereka? Sebab Allah yang menciptakan mereka. Sebelum adanya mereka makhluk-makhluk ni, Allah dah ada kan? Allah dah ada dah. Allah sedia ada. Menunjukkan Allah tidak perlu kepada makhluk. Sebab Allah dah ada sebelum mereka ada. Itu sifat ketuhanan. Mana sembahan-sembahan yang lain kita tengok orang sembah tu, sembah matahari ke, sembah bulan ke, sembah patung ke, sembah apa pun, mana yang ada sifat ni? Yang dia tidak perlu kepada benda lain. Orang sembah matahari. Matahari pun kena ada benda yang memunculkan dia baru dia muncul. Kalau tiba waktu malam, boleh ke matahari keluar sendiri? Waktu malam matahari nak keluar sendiri? Tak boleh. Menunjukkan matahari bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tak mampu nak mengawal diri dia sendiri. Dia kena ada benda yang memunculkan dia baru dia ada. Berhala yang disembah oleh orang-orang kafir, boleh ke dia ada sendiri? Tak boleh. Kena ada orang ciptakan dia baru dia ada. Maka dia berhajat kepada penciptanya. Matahari berhajat kepada yang menimbul, memuncul, menerbitkan matahari itu. Apa lagi sembahan orang lain? Apa benda lah? Seperti mana orang-orang Kristian menyembah Nabi Isa. Nabi Isa pun diciptakan. Maka semua perkara selain daripada Allah tidak ada sifat ni. Yang kaya ia daripada tiap-tiap lain daripadanya. Semua makhluk perlu kepada Allah. Semua makhluk tidak kaya daripada Allah sahaja yang kaya daripada tiap-tiap yang lain daripadanya. Okey, boleh faham Itu sifat Tuhan. Sifat Tuhan ni yang pertama, dia al-istighna, kaya daripada makhluknya, tidak perlu kepada mana-mana makhluknya.
Kita yang wujud ni dua je. Yang ada ni dua je jenis benda. Yang pertama makhluk, yang kedua Tuhan. Tak ada yang ketiga. Sama ada dia Tuhan ataupun dia makhluk. Makhluk ke Tuhan, dua je. Kita makhluk, diciptakan, ada permulaan, ada sebab kita ada. Allah yang menyebabkan kita ada. Kita makhluk. Selain daripada makhluk apa dia? Allah. Tak ada benda lain. Kan ada benda lain selain daripada dua ni? Tak ada lah. Akal kita kata yang wujud, yang ada hanyalah dua sahaja. Sama ada dia Khalik yang menciptakan ataupun dia makhluk diciptakan. Makhluk ni banyak. Khalik satu sahaja. Dan Khalik ini tidak perlu pada makhluk. Makhluk tak ada pun dia tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia ada sebelum makhluk ni ada lagi. Tapi makhluk tak boleh ada melainkan ada Khalik. Makhluk mesti ada Khalik. Tak mungkin makhluk ada tanpa ada Khalik. Tak mungkin. Siapa kata tak mungkin? Akal kata. Tidak mungkin masjid ni, musala ni dibina tanpa ada orang buat. Ada tanpa ada orang bina. Tak mungkin. Akal kata tak mungkin berlaku. Ada bangunan tapi tak ada tukang. Nah, ada ukiran tapi tak ada yang mengukir. Ada tapak kaki tapi tak ada yang memijak. Tak mungkin berlaku. Itu bercanggah dengan akal. Akal kata mesti ada pencipta makhluk ni. Maka makhluk ni dia diciptakan. Sedangkan Allah SWT tidak diciptakan. Allah ada tanpa permulaan. Allah ada tanpa pencipta. Maka Allah tidak perlu kepada makhluknya. Sebab dia dah sedia ada sebelum adanya makhluk. Itu maksud yang kaya ia daripada tiap-tiap yang lain daripadanya. Nak kenal Allah juga kena tahu pula sifat makhluk tu macam mana. Makhluk tu pula dan berkehendak oleh tiap-tiap yang lain itu kepadanya. Semua selain daripada Allah tu, matahari ke, bulan ke, manusia ke, jin ke, malaikat ke, nabi ke, wali ke, orang jahat ke, orang kafir ke, semua makhluk ni, binatang ke, semut ke, ikan ke, belalang ke, apa benda lah, segala jenis makhluk, segala perkara selain daripada Allah, semuanya perlu kepada Allah. Kenapa perlu? Nah, kita tengok pokok-pokok ni, pokok-pokok yang ada ni, perlu kepada Allah? Perlulah. Kalau mereka tak perlu pada Allah, mereka takkan ada. Mereka ada pun Allah yang ciptakan mereka. Semua makhluk ni perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya yang berkehendak. Apa tadi? Dan berkehendak oleh tiap-tiap yang lain itu kepadanya. Segala hak lain daripada Allah makhluk tadi, hak dua tadi, yang kedua tadi, yang pertama satu makhluk, yang kedua yang satu Khalik, pencipta. Yang kedua makhluk kan. Hak makhluk ni dan berkehendak oleh tiap-tiap lain itu. Ni tiap-tiap lain itu tu, makhluk tu. Semuanya berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu pun makhluk yang boleh hidup tanpa Allah. Tidak ada satu makhluk pun dalam alam ini melainkan semuanya berhajat dan sentiasa perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fakir sebut. Fakirun ilallah ya ayyuhan nas, kata Allah dalam Quran. Antumul fuqara'u ilallah. Wahai seluruh manusia, kamu semua sangat berhajat kepada Allah SWT. Kita tak mau mengaku pun, tetap kita perlu kepada Allah SWT. Walaupun orang kafir kata, aku tak perlu pada Allah, aku boleh hidup tanpa Allah, orang kafir kata. Tapi hakikatnya tak begitu. Kalau Allah hentikan dia punya pengaliran darah saja, darah tak mengalir saja, masuk hospital lalu. Kalau Allah hentikan dia punya pernafasan saja, mati selalu. Macam mana dia nak hidup tanpa Allah SWT? Semua perkara perlu dan berhajat sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bezanya apa? Bezanya makhluk ni ada yang nak mengaku dia perlu pada Allah, ada tak mau mengaku. Nak sombong datang dunia. Oh, aku tak perlu pada Allah, aku boleh hidup sendiri. Macam Firaun, macam Qarun, macam Namrud, macam Abu Jahal. Itu semua mereka perlu kepada Allah tu hakikatnya. Tapi ni tak mengaku ni. Aku boleh hidup sendiri. Tak percaya Tuhan, tak percaya ni dan sebagainya. Hakikatnya semua makhluk perlu kepada Allah. Dia beriman ke, tak beriman ke, dia orang taat ke, dia ahli maksiat ke, semuanya perlu kepada Allah. Walaupun dia ingkar dengan mulut dia. Walaupun dia ingkar dengan perbuatan dia, hakikatnya dia tetap perlu kepada Allah. Dia tak mungkin wujud melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud dia, ada dia pun sebab Allah wujud. Sebab Allah yang mewujudkan dia. Itu sifat makhluk. Iftiqaru ila Allah, sangat perlu dan berhajat kepada Allah. Allah istighna, tak perlu pada makhluk. Itu maksud al-istighna wal-iftiqar. Jadi kita nak i'tiqad ni, hak kita nak tahu ni, hak kita nak mengucap ni apa dia? Yang pertama sekali, bahawasanya Allah kita tu, Tuhan kita tu tidak berhajat kepada makhluk dan semua makhluk berhajat kepada dia. Itu yang pertama sekali. Akidah pertama adalah yang kaya ia daripada tiap-tiap yang lain daripadanya dan berkehendak oleh tiap-tiap lain itu kepadanya. Faham tak maksud ni?
Faham tak maksud kalimah? Yang kaya ia daripada tiap-tiap lain daripadanya dan berkehendak oleh tiap-tiap lain itu kepadanya. Apa maksud dia? Allah tak perlu pada makhluk, makhluk semua perlu kepada Allah. Hak tu kena duduk mana tu? Dalam hati kita. Tahu, i'tiqad, khabar. Tahu dah sekarang ni? Alhamdulillah tahu dah. Pegang lah. Kena pegang, kena i'tiqad. Jangan kita anggap kita ni manusia boleh hidup tanpa Allah SWT. Siapa yang beranggap begitu? Dia kata, mungkin suatu masa nanti kita dah tak perlu kepada Allah. Contoh dia khabar gitu dalam hati dia. Ke mungkin manusia ni hidup tanpa Allah? Dia fikir je, i'tiqad je. Boleh kot. Dia kata, boleh kot dalam hati dia. Mulut mengucap ni, batal iman. Sebab apa? Dia tak beriman dengan iman yang sebenar. Sedetik je dalam hati dia. Ada orang boleh hidup sendiri. Contoh. Tanpa Allah, boleh je orang kata. Contoh. Maka terbatal iman dia. Sebab apa? Dia telah bercanggah dengan iman yang sebenar. Itu maksud beriman. Kita kena percaya dan tahu benda tu. Lepas tu baru mengucap. Mengucap macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu maksud dia. Itulah maksud la ilaha illallah tu. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah tu adalah maksudnya. Yang pertama, Allah itu tidak pernah berhajat kepada makhluk. Dan semua makhluk berhajat kepada Allah. Isinya gitu. Kalau kita kobek la ilaha illallah tu maksudnya nak nampak gitu. Kalau orang beriman ni boleh kita kobek hati dia, buka iman dia nampak. Oh, yang pertama sekali dia tahu dan dia faham dan dia percaya bahawasanya Allah tidak berhajat kepada makhluk, makhluk semuanya berhajat kepada Allah. Oh, okey. Settle. Hak pertama. Itu yang pertama. Asas akidah. Mana-mana orang mengajilah sifat 20 ke, sifat 40 ke, sifat 80 ke, kalau tak ada hak ni batal iman dia. Tak ada hak pertama ni. Yang kaya ia daripada tiap-tiap lain daripadanya dan berkehendak oleh tiap-tiap yang lain itu kepadanya. Maksudnya apa? Senang nak faham? Allah tidak perlu kepada makhluk, Allah tidak berhajat kepada makhluk, dan semua makhluk perlu dan sangat fakir, sangat berhajat kepada Allah. Kita sebut tu al-fakir ilallah. Saya al-fakir ilallah, nama fulan. Al-fakir ilallah tu semua kita, bukan orang tu je. Semua kita makhluk fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat berhajat kepada Allah. Walaupun ada makhluk yang engkar benda tu, tak nak mengaku, enggan nak khabar dia tu perlu kepada Allah, tapi hakikatnya dia perlu kepada Allah. Sebab apa? Dia ada pun Allah yang ciptakan dia. Dia boleh bernafas hari ni, dah ada oksigen, jantung berdegup dengan molek, tak ada masalah, darah mengalir, mata boleh berkelip, boleh kecing berak, boleh berjalan, boleh bangun tidur, boleh tidur. Semua tu siapa yang buat? Siapa yang beri izin kepada dia? Allah belaka. Maka tak mungkin dia hidup tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah kita hamba. Kita hamba ni tak? Hakikatnya kita memang perlu kepada Allah, tapi kita dituntut untuk kita menunjukkan kehambaan kepada Allah. Kita memang hamba Allah dah. Kita memang perlu kepada Allah dah, tapi ada orang tak mau mengaku ni. Jadi kita orang Islam dituntut kita untuk sentiasa menunjukkan kita ni perlu kepada Allah. Buktikan, serlahkan. Sebab itu kita bila bulan puasa, antara sunat ketika berpuasa apa dia? Mesti mempercepatkan berbuka dan melewatkan sahur. Kenapa kena kita cepat buka? Boleh je kalau kita buka pukul 7 nak makan pukul 8, boleh tak? Boleh je. Boleh tahan je, tak mati pun. Tapi sunat kita berbuka ni mempercepatkan berbuka. Kenapa? Sebab Nabi nak suruh kita ni sentiasa tunjuk kita ni perlu kepada Allah. Jangan tunjuk kuat. Jangan tunjuk hebat depan Allah. Kamu depan Allah, kamu hamba yang hina. Kamu hamba yang kotor. Kamu setitis air mani asalnya. Allah ciptakan kamu jadi sempurna sebegini. Kenapa tiba-tiba bila Allah bagi makan tak mau makan? Makanlah. Bukalah. Allah larang kamu makan pada waktu siang sampai waktu maghrib. Bila tiba maghrib, makan. Tunjukkan kefakiran kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjuk kamu tu lemah. Jangan tunjuk kita hebat. Depan manusia kena tunjuk hebat depan manusia. Depan Allah tak boleh. Depan Allah kita kena tunjuk kita lemah. Dan memang kita lemah. Hakikatnya kita lemah. Tapi kena tunjukkan, buktikan. Itu kata Imam Haddad dalam qasidahnya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Kata Imam Haddad, telah cukuplah bagi aku ilmu Tuhanku. Kalau ikutkan ilmu Allah, tahu belaka dari isi hati kita ni nak doa apa bagi. Allah tahu kita nak apa yang kita perlukan, semua Allah tahu belaka dalam hati kita. Kita ada masalah bisnes, Allah tahu kita ada masalah bisnes. Kita ada masalah keluarga, Allah tahu kita ada masalah. Semua Allah yang ciptakan masalah tu dan dia tahu kita ada masalah tu, betul tak? Dia tahu. Maka kalau ikut asalnya, hakikatnya,
kita tak perlu berdoa pun Allah tahu dah apa isi hati kita. Doa dalam hati pun cukup dah. Kenapa Nabi suruh kita berdoa juga? Sampai Nabi kata berdoalah kamu dalam keadaan bersungguh-sungguh, angkat tangan tinggi-tinggi, menangis kalau boleh menangis. Padahal tak menangis pun kita tahu, Allah tahu dah apa kita punya perasaan dah. Allah tahu apa isi hati kita. Tak perlu menangis, tak perlu tunjukkan pun. Tapi kenapa kita dituntut untuk berdoa, untuk mohon kepada Allah, untuk minta ya Allah, berilah aku ya Allah, berilah aku ya Allah, menangis-nangis, angkat tangan. Kata Nabi, kalau seorang hamba itu mengangkat tangan, maka Allah tidak akan mengembalikan tangannya, melainkan ada isi di bawah balik itu. Kata Nabi, kalau kamu tak mampu menangis, buat menangis. Kata Nabi, kalau kamu nak berdoa, fabtahil, minta sungguh-sungguh. Biarlah muka berlaku, minta sungguh-sungguh. Kenapa Nabi suruh kita tunjukkan begitu? Kata Imam Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Telah cukup dah ilmu Tuhanku tentang apa dalam hati aku. Apa permintaan aku, apa hajat aku, apa keinginanku, Allah tahu belaka dah. Tersemak dalam ilmu Allah belaka dah tu. Tapi kenapa kita berdoa juga? Kata Imam Haddad, fa du'ai wa ibtihali. Tapi doa aku, rintihan aku bangun malam-malam, qiyamul lail, minta pada Allah, menangis-nangis minta tu kenapa? Sebab Nabi menangis sampai keluar air mata, sampai basah sebab sembahyang Nabi SAW, sampai bengkok kaki Nabi. Kenapa Nabi menangis juga? Kata Imam Haddad, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Untuk aku buktikan, tunjukkan kepada Allah, ya aku sangat fakir kepada Allah. Aku sangat perlu kepada Allah. Aku bangun malam-malam tu aku nak tunjuk, ya Allah, aku perlu kepada kamu ya Allah. Aku tak boleh hidup tanpa kamu ya Allah. Aku akan binasa kalau aku hilang kamu ya Allah. Kita punya doa, ibadah kita tu semua untuk tunjukkan fakirnya kita, perlunya kita kepada Allah. Semakin tinggi pengharapan kita kepada Allah, semakin tinggi nilai hamba tu. Semakin tinggi dia minta kepada Allah, merayu kepada Allah. Kalau manusia kan, kita makin minta makin hina kita ni. Tak? Kita dengan contohnya ada orang kaya, kita pergi pegang kain, tolonglah beri aku pitih, tolonglah. Kan kita nampak hina tu, nampak miskin kita tu, nampak teruknya orang ni. Pergi minta dengan datuk tu sampai kita semua, sampai mengayu, pegang kaki. Tapi dengan Allah kita jadi mulia. Bila kita pergi menghinakan diri depan Allah Subhanahu Wa Taala, mengayu depan Allah, tunjukkan kita memang perlu pada Allah, kita jadi lebih mulia, makin mulia, makin mulia, makin mulia. Sebab tu yang paling mulia Nabi kita Muhammad SAW menangis malam sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad SAW yang paling mulia sebab apa? Malam-malam dia bangun sampai buka kaki sallallahu alaihi wasallam. Menangis minta pada Allah SWT. Itu Nabi Muhammad tahu macam mana cara nak jadi hamba. Dia tunjukkan fakirnya dia, perlunya dia kepada Allah. Itulah hamba. Barulah hamba yang berjaya. Sebab apa? Dia pergi menunjukkan kefakiran dia kepada Tuhan yang betul. Ada orang atas dunia pergi minta kepada yang bukan Tuhan. Pergi menunjukkan kefakiran dia, perlunya dia kepada makhluk macam dia juga. Manusia macam dia juga. Tak? Nangis-nangis minta tolonglah, beri aku ejah lah, bantulah aku gini. Nangis-nangis ni, minta dengan manusia. Dengan Allah tak menangis. Padahal yang dia minta tu makhluk macam dia juga. Diciptakan juga, diberi nikmat juga. Macam dia sama nikmat. Hamba juga sama dengan dia. Tapi dia lupa siapa Tuhannya. Sebab itu hamba ni, dia punya harga diri dia tu menjadi makin mahal, makin berharga, makin mulia, bergantung kepada pengharapan dia kepada Allah. Perlunya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dia perlu kepada Allah, semakin dia minta kepada Allah, semakin dia berhajat kepada Allah, makin besar nilai dia sebagai seorang hamba. Kejayaan dia sebagai seorang hamba bergantung pada perhambaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah sifat yang paling tinggi sekali. Nabi Muhammad ni alim, akhlaknya comel, baik sangat-sangat, semua benda banyak sifat lah Nabi Muhammad ni. Tapi sifat yang paling tinggi daripada Nabi sifat apa? Sifat hamba dia. Bila mana Allah nak ceritakan tentang benda-benda yang hebat, antaranya apa? Penurunan Al-Quran. Nabi dapat Al-Quran kan? Allah sebut alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menurunkan kepada abdihi, kepada hambanya Alkitab. Tak sebut kekasihnya ke, rasulnya ke, boleh sebut rasulihi, habibihi, tapi Allah sebut title yang paling tinggi sekali. Title yang paling goh daripada Nabi, dia itu hamba aku. Bila mana dia menjadi hamba aku, maka dia mendapat tempat paling tinggi sekali di sisi aku. Sebab apa? Dia betul-betul memperhambakan, mengabdikan diri kepada aku, maka dia paling tinggi sekali.
Maka bila mana Allah nak puji Nabi Muhammad, Allah beri title paling tinggi sekali. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada siapa? Kepada hamba-Nya. Hamba siapa ni? Hamba-Nya. Nya siapa tu? Hamba Allah. Dah ada nisbah dah tu. Bukan hamba makhluk, bukan hamba dunia, bukan hamba duit, bukan hamba nafsu, bukan hamba syahwat. Hamba-Nya, nya Allah. Al-Kitab. Ketika Allah nak ceritakan tentang Isra wal Mi'raj, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menggerakkan siapa? Rasulnya ke? Kekasihnya ke? Nabinya ke? Tak. Hamba-Nya. Diberikan title, gelaran yang paling besar sekali, hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Cerita ketika Nabi dapat wahyu ketika di Mi'raj, bertemu dengan Allah kan? Tempat paling tinggi sekali. Kata Allah, maka Allah mewahyukan kepada hamba-Nya. Bukan kepada Nabi-Nya. Kepada Nabi Muhammad tak sebut nama, title tu. Gelaran, kalau kita gelaran atas dunia apa gelaran besar sekali? Datuk ke, Tan Sri ke, apa benda ke? Gelaran yang paling besar ada seorang hamba bila mana Allah mengaku dia tu hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga mengaku dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang yang paling hebat. Sebab itu nilai kita di sisi Allah bergantung kepada fakirnya kita kepada Allah SWT. Kalau mu mengaku kamu perlu pada Allah, mu hamba yang hebat. Kalau mu sedar, mu ni sangat perlu kepada Allah dan mu minta kepada Allah, mu menangis kepada Allah, mulah hamba yang paling bernilai di sisi Allah SWT. Allah memuji kamu. Kamu direspek oleh para malaikat, malaikat tabik. Sebab kamu ni betul-betul menjadi hamba Allah SWT. Nah, maka itulah hidup kita ni untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itulah tujuan hidup kita. Kita diciptakan oleh Allah, hidup atas dunia ni kata Allah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Liya'buduni. Ya'budu ada perkataan abada. Ain ba'dal abdun. Untuk sembah kan? Ya'bud ni sembah. Sembah tu apa? Untuk menjadi hamba Allah lah. Memang kita ni tujuan kita Allah ciptakan untuk menjadi hamba Allah. Maka kalau kamu berjaya menjadi hamba Allah. Itulah berjaya hidup atas dunia ni. Berjaya berfaham apa maksud hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu title paling besar daripada kita tu. Bila mana kita sedar kita ni hamba Allah SWT. Sebab sekarang ramai orang tak sedar dia hamba Allah. Dia ingat dia Tuhan. Dia ingat dia ni bukan hamba. Tak kenal siapa Tuhan dia. Hamba ni mesti ada Tuhan dia. Hamba ni orang yang akan patuh pada suruhan Tuhan dia. Sebab tu bila kita kenal diri kita ni hamba, kita kenal lah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal diri kamu tu hamba. Maka bila mana Allah beri ujian kepada kamu, kenal mu tu hamba. Tak layak nak tanya apa sebab Allah buat begitu. Nah, kalau Allah seksa kita, kalau seorang orang hamba yang berbuat taat, dia buat taat, semayang tak tinggal, sedekah banyak, puasa tiap hari, tiba-tiba Allah campakkan dia dalam neraka. Kita sebagai hamba boleh tanya, apa ya Allah? Boleh kita tanya? Tak boleh tanya. Kita tak layak apa-apa sebab kita pun diciptakan oleh Allah. Itu orang kenal status hamba. Nah, macam kata Rabi'atul Adawiyah, falaitaka tahlu wal hayatu mararatun walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Katanya, kalaulah ya Allah bagi aku manisnya kalau dapat redha kamu. Walaupun semua orang benci kepada aku, tak kisah. Sebab dia tahu yang dia paling pentingkan, yang paling difokuskan hidup atas dunia adalah dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Orang lain nak benci ke, nak hentam ke, nak maki ke, nak marah, tak ada kisahlah. Aku yang penting aku dapat Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah kata-kata para sufi yang mengatakan, ya Allah, kalaulah redha kamu dalam neraka, aku sanggup masuk neraka. Kalaulah redha kamu masuk dalam neraka. Kalaulah Allah letakkan redha tu tepat dalam neraka, aku sanggup dalam neraka. Ya Allah, kalau kamu suruh aku masuk neraka, dan itu suruhan daripada kamu, aku masuk neraka. Sebab suruhan daripada Tuhan dia. Sebab tu orang yang beramal, beribadah ni, jadi hamba Allah ni ada 3 peringkat. Ada orang beramal, semayang, puasa, sedekah, mengaji Al-Quran, dia mengamal untuk dapatkan pahala, nak dapatkan nikmat. Dia pertama, kita lah semua tu. Yang beramal mesti nak ada ganjaran dulu. Oh, sebab apa nak sembahyang duha? Sebab sembahyang duha ni dapat rezeki sekian. Sebab apa nak sembahyang tarawih? Oh, pahala dia besar. Nak ganjaran kita ni. Beramal untuk dapatkan ganjaran. Allah jamin ganjaran baru nak buat. Kata nak ganjaran tak buat sekarang. Dah. Nak beramal pilih dulu amal mana hak besar kali pahala. Kita nak beramal tak? Mana hak besar kali pahala? Itu normal lah tu. Hamba gitu.
Dia nak beramal, nak dapatkan ganjaran. Tak ada payah, tak mau buat. Mana ada orang nak kerja tak ada gaji. Semua nak gaji belaka. Nah, itu status pertama. Hamba pertama, mereka beramal nak ganjaran. Nak syurga, nak selamat daripada neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba beribadah. Sebab apa? Tak mau ganjaran, tak kisah, tak dapat ganjaran. Yang penting, aku kena bersyukur kepada Allah. Dia beribadah tu tanda syukur kepada Allah. Sebab Allah beri aku nikmat, Allah beri aku kehidupan, Allah beri Islam, Allah beri iman. Aku balas. Balasnya dia, syukurnya dia kepada Allah dengan beribadah. Yang kedua. Yang ketiga ni tak ada. Bukanlah dia beramal untuk ganjaran. Bukan beramal sebab syukur. Dia beramal sebab apa mau semayang? Sebab aku hamba. Bila aku hamba, aku kena semayang. Aku kena patuhlah suruhan Tuhan aku. Dah aku hamba. Hak ni tak kisah dah ni. Dapat syurga ke, neraka ke, dimaki ke, dipuji ke. Tak ada kisah dah dia. Yang penting, dia nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling tinggi sekali. Yang dia beramal, dia menyembah Allah sebab apa? Sebab dia tahu dia hamba Allah Tuhan. Dia tahu dia hamba Allah Tuhan. Maka dia tak kisah dah. Tak. Depan dia ni letak emas dengan letak batu sama je. Tak ada beza. Orang beri emas pun dia ambil, orang beri batu pun dia ambil. Dua-dua pun dia boleh tolak, tak ada masalah. Orang puji pun dia tak rasa bangga, orang maki pun tak rasa hina. Sebab apa? Yang dipenting pujian dan makian daripada Allah. Hak tu dia risau. Hak makhluk ni tak ada belaka. Sebab makhluk ni semua baru belaka. Hak aku dapat makhluk benci aku, makhluk tak suka aku, makhluk kutuk aku, makhluk itu semua baru belaka lah, baru belaka. Yang aku harapkan pujian daripada Allah, redha daripada Allah. Itu hamba tu. Hak ni tak kisah dah ni. Dah. Ni dah makan fana dah ni. Dia hidup dengan Allah sahaja dah. Maka orang macam ni hidup atas dunia dia, apa dia punya impian dia hidup atas dunia? Cepat-cepat nak mati. Impian dia adalah cepat-cepat nak mati. Mereka hidup tunggu saat mati. Sebab apa? Mati sahaja boleh pertemukan dia dengan kekasih dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Tu orang minta mati tu. Cepatlah mati, cepatlah mati. Bukan sebab takut, bukan sebab lelah dengan dunia dah. Sebab tak sabar nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah dia bercinta dengan Allah lama mana dah? Duk tahan duduk jumpa makhluk ni. Dia terpaksa menahan dirinya jumpa dengan makhluk juga. Makhluk orang rendah ni. Padahal dia kenal dah Tuhan yang hebat tu. Tak sabar nak jumpa dengan orang hebat tu. Tapi kena layan juga makhluk ni. Jumpa senyum, cakap, jawab. Dan hati dia membuak-buak nak bertemu dengan Allah. Maka mereka orang macam ni yang harap, yang impian mereka hidup tadi hanyalah nak mati sahaja. Nak mati je. Sebab itu kata setengah daripada mereka, kalaulah tidak ada qiyamul lail, aku nak mati dah. Sebab ada qiyamul lail, aku boleh bangun mengadu pada Allah, cakap dengan Allah. Mujur ada qiyamul lail kata. Kata tak qiyamul lail habis dah. Sebab apa? Bila siang aku nak jumpa dengan orang. Kabutlah jumpa dengan orang ni. Aku nak jumpa dengan Allah aja. Maka bila mereka berjumpa dengan Allah, waktu malam je. Orang tengah tidur, dia bangun seorang-seorang. Waktulah waktu paling lazat untuk dia sekali. Sebab apa? Itulah waktu dia boleh berdua-duaan dengan Allah SWT. Tak ada waktu lain. Maka mereka orang macam ni tak akan tinggal qiyamul lail. Sebab itulah waktu paling lazat untuk mereka. Kita bangun qiyamul lail ngantuk ni. Malah paksa diri. Sebab kita tak kenal Allah lagi. Kalau kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak akan tinggalkan qiyamul lail. Sebab apa? Itulah satu-satunya waktu kita boleh berbicara dengan dua orang ni, tak ada orang kacau. Kita dengan Allah dia gelap. Orang semua tidur, waktu tenang sekali. Kata setengah daripada mereka, selama 40 tahun tidak adalah perkara yang paling aku benci sekali melainkan apa? Waktu subuh. Benci sekali waktu subuh. Sebab apa? Waktu subuh ni habis dah masa. Habis masa dah. Orang bang dah. Orang bangun dah lah. Habis dah waktu aku. Tadi aku boleh berdua-duaan dengan Allah, boleh berkhalwat dengan Allah, boleh apa? Kita panggil istilah sekarang, boleh berdua-duaan dengan Allah lah. Mengadu pada Allah, cakap dengan Allah. Bila orang bang subuh, habis lah orang mari masjid, orang mari subuh lah. Habis dah masa dia. Kata 40 tahun, perkara yang paling aku tak suka apa? Bila terbit matahari. Habis dah mata aku. Kena jumpa dengan orang lah. Ini mereka yang kenal, mereka adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Nabi SAW ajar kita. Nak tahu mana cara jadi hamba, tengok Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, innama ana ajlisu kama ajlisul abad wa akulu kama yakul abad. Aku duduk macam duduknya seorang hamba. Aku nak makan macam makannya seorang hamba. Maka Nabi tak pernah duduk di atas singgasana. Nabi duduk atas lantai, sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tu pemimpin Islam yang paling besar sekali, pemimpin seluruh makhluk di langit dan di bumi tu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kehidupan duduk atas tika gitu je. Tika daripada apa? Daun kurma saja. Tilam Nabi sallallahu alaihi wasallam pun daripada itu je.
Tak ada pun tilam, katil, tebal ke benda ke. Nabi duduk di atas pasir, tanah gitu je. Kata Nabi SAW, aku nak makan pun macam makannya seorang hamba. Cara makan aku pun macam makan seorang hamba. Itulah cara Nabi makan. Tak duduk. Makan tak adalah dengan meja makan ke, dengan makanan banyak. Tak ada makanan Nabi SAW. Tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau makan tengah hari tak makan dah malam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah makan 3 hari kenyang. Mesti sehari lapar esok. Lusa lapar. Lepas tu baru kenyang pula. Tak ada hari-hari kenyang. Tak ada. Tak pernah. Nabi ni kenyang 3 hari betul. Tak pernah. Itulah hamba. Bukan tak boleh kenyang. Nak katanya hamba ni diterima je apa Allah bagi. Alhamdulillah. Itulah nasib aku. Itulah bahagian yang telah Allah tetapkan untuk aku. Tak perlu risau, tak perlu menangis, tak perlu apa. Sebab apa itu dunia sahaja yang aku risaukan dengan Allah SWT. Dapat tak redha Allah SWT. Nabi ketika tidur, Nabi tidur ni berbekah belakang Nabi SAW. Saya nak tengok, ya Rasulullah, itu Raja Kaisar, Raja Rom tidur di atas singgasana yang hebat-hebat. Permaidaninya dengan tilam mereka hebat-hebat. Kamu ni kekasih Allah, tidur di atas pelepah tamar sampai berbekah kaki belakang kamu. Ya Rasulullah, nangis saya nak tengok. Nangis saya nak tengok Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, tidakkah kamu suka, tidakkah kamu redha mereka pergi dengan dunia mereka, kita pergi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dapat dunia mereka, kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak suka ke benda tu? Kata Rasulullah SAW. Wahai Umar, aku suka benda ni sebab apa? Sebab aku dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kemiskinan yang aku ada, kefakiran aku kepada Allah ni, itulah cara aku nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat kehambaan Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Ketika mana Nabi bangun malam sampai bengkok kaki Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah kata, "Ya Rasulullah, kenapa mu bangun malam qiyamul lail lagi? Bukankah kamu telah diampunkan dosa yang sebelum dan yang akan datang? Tak perlu semayang sungguh-sungguh, semayang hak wajib jelah. Kamu dah cukup dah. Kamu ahli syurga dah Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akuna 'abdan syakura?" Bukankah sepatutnya aku ni dah Allah ampunkan dosa yang sebelum dan yang akan datang, Allah janji syurga dan sebagainya. Bukankah sepatutnya dengan nikmat-nikmat Allah bagi tu aku mestilah menjadi hamba yang bersyukur? Hamba juga. Balik kepada hamba juga. Maka hamba kerjanya ibadah. Hamba kerjanya semayang. Hamba kerjanya patuh. Itu kerja hamba. Tak ada benda lain lah. Maka Nabi Muhammad terus beribadah. Terus menjadi hamba. Walaupun dah dapat semua yang dia dah dijamin syurga dah. Tak kisah. Sebab bukan aku nak syurga tu. Aku nak pemilik syurga tu. Aku nak Allah tu. Kata guru kita Sayyidi Habib Umar, man wajadallah famadha faqad, wa man faqadallah famadha wajad. Siapa yang dah dapat Allah Subhanahu Wa Taala, dah dapat redha Allah, apa yang dia hilang? Apa yang hilang daripada dia? Dia hilang kerja, dia hilang keluarga, dia hilang suami, hilang isteri. Sama tak dengan dapat Allah? Tak ada apalah. Hilanglah segala benda pun tak apa, yang penting aku ada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapa yang kehilangan Allah, tak dapat Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada seluruh dunia pun tak dapat apa-apa. Tak ada apa nilai untuk dia. Kalau dia miliki seluruh dunia, 10 kali dunia pun dapat, tapi terlepas redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia hamba yang paling hina sekali. Dia hamba yang paling malang sekali. Dia tak tahu mana barang yang patutnya dia kejar dulu, iaitu redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud sifat Allah yang pertama, yang kaya ia daripada tiap-tiap lain daripadanya dan berkehendak oleh tiap-tiap lain itu kepadanya. Sampai situ dulu berhenti. Nanti akan sambung sifat yang kedua, lagi yang bersifat ia dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Jadi